Hai, setiap kali nak bangun, nak duduk, mesti lutut ni rasa macam kena kerat-kerat dari dalam. Hai semua, saya nutritionist Alia. So, hari ni jom kita bincang tentang satu masalah yang ramai hadap tapi selalu diabaikan, which is sakit lutut. Masalah ni terutamanya bagi orang yang berumur 40 tahun ke atas, kerap berdiri lama, mungkin ada berlebihan berat badan. Masalah degenerasi lutut ni memang sangat biasalah dalam kalangan ni. Dan baru-baru ni ada something big yang jadi, which is China dah officially announce harga untuk terapi sel stem untuk rawat masalah lutut ni dalam RM22,000 je satu sesi. Tapi yang power tu bukan pasal harga dia, tapi sebab negara tu siap bagi jaminan keselamatan dan kebolehkepercayaan rawatan ni. Sakit lutut, rasa kaku, susah nak berjalan, nak naik tangga pun rasa macam nak naki gunung. Itulah realiti bagi orang yang ada osteoarthritis. Sebenarnya, rawan pada lutut kita ni berfungsi macam penyerap hentakan semula jadilah. Tapi, bila rawan ni rosak, dia hampir tak boleh nak pulih sendiri. So, rawatan tradisional macam ubatkan sakit, suntikan aksid hyaluronik atau PRP, which is platelet rich plasma, cuma boleh kurangkan je simptom untuk sementara, tapi tak mampu pun nak baiki kerosakan pada rawan. So, terapi sel stem ni dia guna sel stem mesenchymal dari tali pusat. Dia akan disuntik terus dalam sendi lutut. Sel-sel ni akan lepaskan growth factor, contohnya TGF-beta and IGF-1 untuk galakkan pertumbuhan rawan. And sebahagian daripada stem cell ni boleh ubah jadi macam sel rawan untuk baiki bahagian yang rosak. Also, dia juga tahan peradangan, contohnya IL-1-beta and TNF-1-alpha. Sekaligus dia akan lambatkan kerosakan. And lastly, dia akan tingkatkan pelinciran sendi. So, pergerakan kita jadi lebih lancar lah. Ni bukan sekadar kurangkan simptom, tapi rawatan ni akan betul-betul atasi punca masalah dengan galakkan perbaikan rawan. So, stem cell terapi ni berkesan ke? Selamat ke? Sebenarnya, doktor pun terkejut tau dengan hasil dia. So, data yang kita dapat daripada Regenerative Medicine 2023, dia cakap stem cell terapi ni boleh kurangkan sakit sebanyak 60% dalam masa 3 bulan je. And rawan pun makin tebal sebab dalam MRI kita boleh nampak perubahan yang jelas. And yang paling bestnya, proses ni senang and cepat. Prosedur dia 1 hari je, tak perlu pun tidur hospital. Also, dia minimal invasive sebab tak ada surgery, dia tak ada cutting, tak ada stitching. And lepas tu boleh terus balik and buat kerja macam biasa. Kesan sampingan pun sikit je, kebanyakan pesakit cuma rasa sengal and bengkak sikit je, tak ada pun komplikasi yang serius setakat ni. So, daripada sini kita dah nampak lah yang sains dah buktikan yang stem cell terapi ni selamat and efektif. Stem cell terapi ni sesuai untuk siapa? First, kalau korang umur 40 ke atas, sakit lutut berterusan and X-ray pun dah tunjuk rawan dah start nipis. Yang kedua, dah try suntikan PRP atau hyaluronic acid tapi masih tak lega. Yang ketiga, doktor dah cakap kena operate tapi nak cari cara lain yang kurang scary. Yang keempat pula, warga emas atau ada penyakit lain yang buat kalau buat operation jadi riski. Yang kelima, anak muda yang aktif sukan tapi lutut dah kena injury. So, kalau korang ada dalam kategori-kategori ni, korang memang sesuai untuk stem cell terapi. PRP dengan stem cell, mana lagi bagus? First, kita start dengan PRP. Doktor akan ambil darah korang sendiri dan asingkan platelet yang kaya dengan growth factor. Lepas tu, dia akan suntik balik dalam lutut dengan tujuan untuk stimulate badan kita supaya dia pulih sendiri. Tapi PRP ni bukan bahan pembaikan lah. Dia cuma bagi isyarat dekat badan supaya dia boleh start baiki dah. Macam bagi message lah dekat badan. Dah boleh start baiki tau. Tapi sama ada badan boleh baiki atau tak tu bergantunglah pada keadaan individu. Keputusan berbeza ikut orang. Ada yang berkesan and ada yang tak nampak hasil sangat. Tapi stem cell terapi ni dia guna sel stem mesenchymal daripada tali pusat baby. Kita akan suntik terus dalam sendi lutut. Dia bukan je bagi isyarat je, tapi dia bawa sekali alat dan bahan untuk terus baiki kawasan yang rosak. Sel ni boleh tukar jadi sel rawan untuk kurangkan keradangan dan tingkatkan pelincaran sendi. So, tak perlu nak bedah, masa pemulihan pun cepat dan keseluruhan proses lebih lancar. Kerajaan China baru je meluluskan secara rasmi 3 jenis terapi sel stem termasuk osteoarthritis lutut melalui Hainan Boao Leqiang International Medical Tourism Pilot Zone. So, sebab apa ni benda ni penting?
Sebab ini first time harga diumumkan secara terbuka, which is RM23,000 sekali rawatan. And hanya 2 hospital je yang dibenarkan. First, Regin Hospital Hainan Branch, University Shanghai Jiao Tong. And second, West China Lecheng Hospital, University Sichuan. Korang make sure jangan tertipu tau. Ada klinik kecantikan dekat KL yang tawarkan rawatan stem cell lutut. Ni bukan treatment yang sama sebab stem cell terapi ni rawatan yang dikawal ketat oleh kerajaan. And dia bukanlah suplemen atau treatment DIY. Also, prosedur perubatan yang sebenar memerlukan kelayakan yang khusus. So, kalau nak cuba, make sure pergi hospital yang betul. Jangan sampai dah habis tapi dapat treatment yang tak diiktiraf. Stem cell terapi ni bukan dia sekadar satu kemajuan teknologi, ia adalah satu harapan baru sebab dia bagi kita pilihan untuk elakkan pembedahan, baiki rawan yang rosak dan tingkatkan kualiti hidup kita. So kalau korang atau ahli keluarga tengah mempertimbangkan untuk ganti lutut, terapi ni mungkin berbaloi untuk dicuba. Kalau korang nak tahu lebih lanjut atau berminat nak cuba terapi ni, boleh kontak kita. Kami akan bantu korang untuk fahamkan prosesnya and boleh juga tolong hubungkan korang dengan hospital dekat China. Boleh kontak kami dekat 012-611-6069. Selain masalah lutut, China juga dah luluskan terapi sel stem untuk penyakit paru-paru kronik dan kegagalan jantung. Dalam episod seterusnya, kita akan bincangkan macam mana sel stem ni boleh bantu rawat COPD. So, thank you sebab tengok video ni. Jangan lupa like, subscribe and share dekat orang yang mungkin perlukan info ni. Kita jumpa lagi next time.